Nama dia Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Empat-empat Rasul. Satu orang, ayah dia, tok wan dia, tok nek dia, semua Rasul. Sebab tu nama dia ada surah. Sebab tu tok guru pun tak tentu lagi anak dia tok guru. Tapi kalau kita tengok tok guru tu, anak dia tok guru, cucu tok guru, yang tu darah hebat. Nabi Yaqub ada 3 atau 4 orang isteri. Mereka ni semua rumah di Palestin. Paling kecil sekali Bunyamin. Nabi Yusuf dengan Bunyamin ni satu pak, satu mak. Yang lain tu satu pak aja. Dia satu pak yang sama, mak lain-lain. Bunyamin ni dia Nabi. Tapi nama dia tidak disebut dalam ni. Dia bukan Rasul. 12 beradik ni membesar. Satu keluarga yang besar. Tuan sekalian, bila anak 12 orang semua satu perangai ke lain-lain? Lain-lain. Hak rajin ada, hak malas ada. Pak ni dia nak sayang hak mana? Memang tak boleh membeza-bezakan kasih dan sayang kepada anak, tak boleh. Tapi kalau satu orang ni, dialah susun kasut ayah dia, dialah basuh kereta, dialah yang duduk di kedai tolong kedai ayah dia, dialah balik lagi picit kaki ayah dia pula. Satgi habis makan dia lah ambil pinggan. Hak dia ni je, anak ni je. Pak tu sayang tak hak anak tu? Sayang. Itulah Yusuf AS. Rasul entah Rasul. Perangai Rasul macam mana? Rasul ni walaupun dia daripada budak kecil, walaupun dia daripada anak, dia perangai baik. Dia tak ada Rasul waktu remaja dia minum arak. Tak ada Rasul sebelum jadi Rasul dia tunggang arak, dia pernah berzina, mustahil. Yang ni ada dalam kitab tauhid. Semua Rasul adalah suci daripada dia remaja dan kecil lagi. Maka Nabi Yusuf ni, pasal apa yang Nabi Yaqub sayang sangat? Pasal dia tu anak yang baik. Bila Nabi Yaqub sayang sangat dengan Nabi Yusuf, adik-beradik lain pun pasal kan?